formula dia adalah, kena hafal X equals to negative B per 2A. 30 hari, 30 soalan matematik. Ini adalah hari pertama. Soalan quadratic form 4. Apa yang korang kena tahu dekat sini adalah, dia selalu kita bagi persamaan kuadratik iaitu AX squared plus BX plus C. What you need to know is, A adalah untuk nombor di depan. Nampak X kuasa 2? X kuasa 2, nombor dia 1. Yang ini adalah A. Faham? Okey, kita tengok yang ni. Yang B pula ada dengan X. Nampak X kat sini? So, B dia adalah negatif 6. Dan yang C pula adalah di belakang. Sekarang kita perlu masukkan dalam satu formula yang korang perlu letak, iaitu formula paksi simetri. Kenapa cikgu nak tahu paksi simetri? Because this is the word. Keyword dia titik minimum. Minimum point. Okay, what is minimum point is, contoh kan, korang nampak yang kat sini, dia punya A tu adalah nombor 1. Is it a positive? Yes, nombor positif. Kalau nombor positif, dia punya graf senyuman. It's a smiley face. Nampak? Okay, dia senyum. So, mana dia punya titik minimum? Dekat bawah sekali di sini. So, kalau dekat bawah sekali, kalau korang tengok betul-betul kan, apakah dia paksi simetri? Paksi simetri adalah garisan di tengah-tengah. Ada formula untuk paksi simetri. Formula dia adalah, kena hafal X equals to negative B per 2A. Ini formula untuk paksi simetri kat tengah nak cari titik minimum. Nak cari titik maksimum pun kena guna yang ni. So, maka kita ada X negatif B per 2A. Boleh tak kita letak negatif B dia ialah nombor apa? Ada negatif 6 dah ada. A pula ialah 1. So, 2 bracket 1. Bracket tu maksudnya darab Negatif-negatif jadi positif. Maka kita dapat 6 per 2. Jawapan dia 3 untuk apa? Untuk X. Kita nak cari koordinat Y pula kerana kita nak koordinat mesti ada X dan Y. So, how to get the Y? Masukkan dalam kita punya persamaan di sini. Okay, I'm going to write down again. Dan korang tengok, apakah jawapan X kita tadi? 3. Boleh masukkan dalam terus? Boleh, sebab dia sangat senang. Masukkan sahaja. And kira-kira. Everybody let's kira. Congaklah. 3 kuasa 2, 9. Ni dengan ni darab dapat 18. Tambah 9. Oops. Okey. Dan kita dapat jawapan dah. 9 tolak 18, negatif 9. Tambah 9, dapat kosong. Okey. So, jawapan dia adalah X3, Y0. Inilah jawapan terakhir, titik minimum. Buku Fast Track SPM Matematik Cikgu Debbie. Ini kalau korang nak beli, boleh beli sekarang. Korang, dalam buku ni, semua ialah soalan daripada bab yang famous. So, dekat dalam ni, cikgu masukkan 25 chapters. If you see dekat belakang ni, 25 chapters. Ada nota yang saya beri untuk setengah topik. Kita ada juga QR code untuk korang scan, dapatkan tutorial video Cikgu Debbie. Especially for kertas 2 transformasi, cikgu akan explain how to huraikan, how to dapat the coordinate. Kalau korang tengok kat dalam, ada jalan kerja sekali kat dalam terus untuk korang. Ada kita punya nota Cikgu Debbie kat sini sekali. Kalau nak beli, beli sekarang kerana ini fast track. So, korang boleh bawa mana-mana untuk rujuk jawapan, soalan, jawapan. Dan buat sekali dengan saya punya jalan kerja. Okay, so please remember to do your revision kerana SPM dah dekat.